Apakah hukum berkaitan dengan insurans nyawa? Tidakkah bercanggah dengan takdir? Dengar molek. Ulama dia pandai. Kita ni anggap-anggap je tidak ulama. Maka ulama jawab dalam kitab-kitab mereka, kitab-kitab fatwa. Harus kita memasuki insurans dengan syarat. Nampak? Mestilah menggunakan muamalat Islam. Kalau hak jenis riba, haram sudah. Dalil bolehnya insurans muamalat Islam ini harusnya sistem khairat kematian. Kita masuk khairat kematian 1 bulan, kita masuk RM10. Adakah kita nak melawang takdir? Tak. Kita duduk tengah jalan, kereta mari laju kat kita, kita lari ke tepi. Adakah lawang takdir? Tak juga. Kerana kita tak boleh lari dari takdir. Kita elok daripada tengah takdir ke tepi, takdir tak? Takdir juga. Tapi kita nak takdir baik kepada kita. Sebab tu dalam doa solat istikharah kita minta takdir yang baik. Faqdur huli, tolong takdirkan yang baik untuk aku. Lari daripada takdir tak boleh. Faham tak? Dah guna mu lari, tengok kereta mu straight. Berapa mu lari pada takdir? Dah aku masuk dalam takdir kok, ke tepi. Ke tepi pun dalam takdir Allah. Kena faham. Lebih-lebih tak boleh. Qada dan qadar.